Okey, Assalamualaikum dan saya kan. Bang, saya hendak e-commerce website lah bang. Lalu saya tanya pada anda, kenapa anda perlukan? Berapa produk anda? So, saya mempunyai dalam 3 produk atau 2 produk bang. Untuk saya, jika anda mempunyai lebih kurang 1 atau 2 produk, anda tidak memerlukan e-commerce. Tapi bang, saya nak membuat sebuah gateway payment synchronized, senang untuk saya print. Pun anda tidak perlukan e-commerce jika produk anda masih 1 atau 3, 4 produk. Kerana untuk e-commerce adalah untuk saya terangkan di sini jika anda mempunyai lebih kurang 30 hingga 40 produk, yes, anda perlukan e-commerce untuk membuat anda punya produk jual di e-commerce. Tetapi jika mempunyai 1 hingga 3 produk, anda tidak perlukan orang kata e-commerce. Cukuplah setakat mempunyai sebuah pages, dia mempunyai 4 pages menjual produk anda, dan anda combinekan dengan website website syarikat yang memaparkan 4 jenis produk anda tu, sudah cukup. Anda synchronize. Jika klik ke website syarikat anda, anda boleh beli produk anda, akan pergi pages tersebut. Sudah cukup untuk saya demikian. Okey. So oleh itu ramai yang salah faham Kerana kenapa saya tidak mengalahkan anda mengambil e-commerce? Kerana e-commerce ini dari segi kosnya adalah amat tinggi, di mana anda harus mempunyai komitmen untuk bayar banyak tahunan dan juga bulanan untuk add-on yang mereka berikan seperti Shopify, EasyStore dan sebagainya. Saya sini pernah punya e-commerce 2 atau 3 e-commerce, tapi saya rasa tidak sesuai lah untuk bisnes digital saya, kerana tidak perlu. Bukan tak mampu, tidak perlu. Dan cukup dengan setakat sebuah website syarikat dan saya saja sudah cukupi. Lagi senang untuk kita membuat, orang kata, analisa mana kita punya produk yang terbaik. So, jika anda berminat untuk membuat sebuah website syarikat dan juga untuk membuat search pages, kami memberikan khidmatan membuat website syarikat menggunakan Blogspot dan juga menggunakan Canva buat search pages. Dia adalah percuma untuk anda saja. Anda tidak mengikut bulanan. Dan setelah anda dapat lihat perkembangan baik melalui website ini, anda boleh membeli domain sendiri untuk anda punya keduk Canva dan juga anda punya Blogspot. Canva anda boleh upgrade kepada Canva Pro untuk beli domain, anda boleh upgrade anda punya Blogspot kepada hosting atau juga untuk kepada domain sendiri. Itulah step yang harus anda lalui jika anda ingin mengisi website sendiri. Inilah salah faham yang sering berlaku pada semua business owner yang kecil yang mahu sebuah website e-commerce. Jangan terlalu pergi jauh sangat kerana kosnya adalah tinggi dan juga dia tak sesuai untuk bisnes kecil. Okey, saya harap anda faham benda ni Okey, jika anda berminat untuk dapatkan saya punya kelas master kelas untuk website, anda boleh dapat link di bawah ni. Okey, Assalamualaikum.